Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hadis bin Muhammad Azfar. Hari ini saya akan menyampaikan sepotong hadis. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhum qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman rawa Muslim. Terjemahan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidah. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Demikian itu selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berkisar tentang pendekatan menangani kemungkaran. Mungkar merupakan perbuatan atau perkataan yang ditegah melalui syarak. Terdapat 3 peringkat dalam menangani kemungkaran, iaitu melalui tangan, perkataan dan hati. Menangani kemungkaran dengan tangan bermaksud menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menghentikan sesuatu kemungkaran yang sedang berlaku. Contohnya, bapa perlu memastikan anaknya menutup aurat dengan sempurna. Menangani kemungkaran dengan perkataan, iaitu dengan cara menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Contohnya, seseorang boleh menasihati rakannya agar tidak membazirkan waktu. Menangani kemungkaran dengan hati bermaksud membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut dan berazam untuk tidak melakukannya serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah dan bertunjuk untuk bertaubat. Kita perlu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan penuh tanggungjawab sambil memberi nasihat dengan perkataan yang lembut dan sopan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.